Bean Tots. Jom letak selimut macam ni. Quacky, si itik tidur. Meowie, si kucing tidur. Nuri, kenapa awar-awar dah tidurkan Quacky dan Meowie? Kan musim sejuk dah dekat. Sebab tu, kami latih tidur panjang dulu. Tidur panjang? Apa tu? Ada haiwan yang tidur panjang dari musim sejuk sampai musim bunga. Quacky dan Meowie mesti sejuk. Sebab tu, Nuri latih mereka tidur panjang. Dari musim sejuk sampai musim bunga, tidur je ke? Tak makan pun? Ya, mereka tidur untuk elak sejuk yang teramat. Haiwan apa yang tidur panjang macam tu? Jap Yang Nuri dah terlupa lah. Nuri main-main ke dengan Tori? Tak. Cikgu cakap memang ada haiwan tidur panjang. Tapi... Nuri, Tori, buat apa tu? Ibu, boleh ceritakan haiwan apa yang tidur panjang? Memang ada ke haiwan yang tak makan tapi tidur sepanjang musim sejuk? Rupanya kamu bual pasal haiwan tidur panjang. Tunggu sekejap ya. Tengok ni, ada haiwan apa di sini? Beruang, landak kecil. Katak, ada katak juga. Betul, bila musim sejuk datang, beruang tak ada makanan. Jadi, berhibernasi untuk jimat tenaga. Landak kecil tu tak tahan sejuk. Mereka tidur panjang untuk lindungi badan. Katak pula, kalau badan sejuk, tak boleh bergerak. Sebab tu mereka tidur panjang sampai musim bunga. Kan? Nuri betul kan? Nuri belajar kat Tadika. Tapi, Nuri lupa nama haiwan yang tidur panjang tu. Betul Nuri, kalau macam tu, kita pun kena bersedia untuk tidur panjang ke? Kita kan nak buat orang salji dan naik kereta luncur masa musim sejuk. Betul, takkan nak tidur panjang je dan terlepas semua aktiviti seronok. Nuri, Tori, dah masa kamu dua tidur sekejap. Bukan tidur panjang tau. Patutlah Tori rasa mengantuk tadi. Nuri pun tiba-tiba ngantuk. Tori, jom tidur sekejap. Tapi bukan tidur panjang. Okey, baik. Jom tidur sekejap.